Hai, Assalamualaikum and a very good morning. So hari ni kita akan tengok past year question untuk PSPM SK025 untuk tahun 2023 dan juga pada tahun 2024. Seterusnya untuk soalan yang kelima, based on the reaction scheme below, draw the structural formula for compound B and D. And then we need to state the reagent and reaction condition for E and name compound F according to IUPAC nomenclature. So ini adalah reaction scheme dia. Daripada benzin akan undergo Friedel-Crafts alkylation untuk dapat B, and then dia akan undergo free radical substitution untuk dapat D, and then dia akan undergo another reaction iaitu substitution untuk dapat E. Jadi dia minta apakah compound B and D. So compound B senang sahaja, dia akan undergo Friedel-Crafts alkylation. Okay, so bila alkylation kita akan masukkan alkyl group. Kita akan buang Cl, jadi baki dia adalah kamu akan dapat CH2 dan juga CH3. CH2 dengan CH3. And then Cl tu kamu akan buang lah. Jadi kamu akan masukkan CH2, CH3, kamu akan dapat begini. Cl kita akan buang, jadi dia akan masuk daripada C sini. So CH2, CH3. Bukannya CH3, CH2 automatik akan salah. So pastikan link dia betul. Seterusnya, lepas dia dapat B, kamu akan ada Br2UV. Bila Br2UV, dia akan kacau bahagian alkyl. Dia tak akan kacau bahagian benzin. Okey, jadi bila dah ada structure yang itu, okey, kamu dah ada CH2, CH3, Br2UV dia akan kacau bahagian yang hijau ini. Okey, dia tak akan kacau bahagian benzin. Okey, so dekat sini Br itu akan gantikan hidrogen. Hidrogen tu boleh ganti kat bahagian sini ataupun boleh ganti dekat bahagian sini. Cumanya kita kena gantikan di bahagian tengah sebab dia adalah major product. Okey, so kalau kamu tulis dia sebagai benzene ring CH2 CH2 Br, ini tidak berapa tepat pasal dia adalah minor product. Yang kita kena tulis adalah dia punya major product. Kena gantikan hidrogen dekat bahagian tengah. Okey, so itulah structure untuk D, iaitu kena gantikan dekat bahagian tengah. CH, Br, CH3. Okey, ini ada kaitan tentang the most stable radical. Okey, which is a secondary free radical. And then daripada Br itu kamu nak jadikan dia OH kat sini. So ini adalah substitution. Jadi E ini kita boleh gunakan NaOH aqueous ataupun NaOH in water. So OH itu akan gantikan Br. Dapatlah begini. Okay, so nanti at last you akan dapat CH, CH3, OH. Okay, pasal NaOH tu adalah a strong nucleophile. Okay, jadi dia akan gantikan Br. So reagent dia adalah B, D dan juga ini. And then bila kita buat penamaan, senang sahaja. Okay, so structure dia sama je. Yang F ni dengan F ini sama. Jadi yang paling panjang carbon chain adalah 1 dan juga 2. So bila 1 dan 2, nama dia ethane. Dan dia ada alkohol kat situ. Jadi nama dia adalah etanol. Dekat karbon yang pertama melekatnya phenyl group. So nama dia akan jadi phenyl etanol. Okey, PHENYL, phenyl etanol. Sebagaimana yang saya tunjukkan dekat sini lah. Nak tulis nombor 1 pun boleh, 1 phenyl etanol, sebab dia melekat dekat karbon number 1. Ataupun nak tulis sebagai phenyl etanol pun diterima. Okey. And then untuk soalan B, dia kata show the synthetic pathway for the preparation of 1-chloro-3-nitrobenzene daripada benzin. So ini adalah benzin, ini adalah 1-chloro-3-nitrobenzene. So dekat sini kita kena lakukan step by step. Ada 2 substituent. So step yang pertama adalah kamu akan buat nitration dahulu, masukkan NO2 dahulu. So jadi reagent dia adalah concentrated HNO3, concentrated H2SO4, 50 to 55 degrees Celsius. Jadi kamu masukkan NO2 dahulu. So NO2 ini adalah meta director. So meta director adalah dia akan masukkan dekat nombor 1 dan the next one adalah dekat nombor 3.
1, 2, 3. Jadi reagent yang kita akan pakai next adalah Cl2 in FeCl3. So dia akan masuk dekat nombor 3. Okay, so at last dapatlah structure dia begini, which is 1 chloro, 2, 3 di, 1 chloro, 3 nitro, benzin. Okay, mungkin ada yang tanya, Sir, boleh tak kalau daripada benzin kita masukkan klorin dulu? Cl2, FeCl3. Masukkan klorin dahulu. So kamu akan dapat Cl lah. Lepas tu baru kita buat nitration. Concentrated HNO3, concentrated H2SO4, 50 to 55 degrees Celsius. So kalau kita buat begini, nanti kamu akan dapat NO2 kamu dekat nombor 2 ataupun dekat nombor 4. Sebab Cl yang first masuk ni dia adalah ortho para director. Jadi, kalau kita masukkan Cl dahulu, kita tak akan terima. Jawapan dia kita kena masukkan nitro dahulu. Sebab nitro ini adalah meta director. Dia akan jadikan the next one tu dekat nombor 3. Kalau masukkan Cl, nanti dia akan dapat dekat nombor 2 ataupun dekat nombor 4. So, tak dapat jawapan yang kita nak lah. Alright? So, conclusion dia kena pakai yang ini. So, dari segi pemarkahan dia, senang je. So, kalau kamu dapat structure B yang betul, 1 markah. Structure D yang betul, 1 markah. And then, NaOH aqueous ataupun NaOH in water, 1 mark. Penamaan yang betul, 1 mark. And then, the whole reaction yang kat sini akan dapat 1 mark. And then, dia punya the next reagent, 1 mark. And then, structure yang betul. Okay, so in total kamu akan dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 markah in total. Alright, so itu saja untuk question yang kelima.